Okey, bila kita dah faham pasal silem secondary ni, kita boleh jelaskan satu salah faham yang biasa orang buat. Cuba tengok pokok kelapa sawit. Batang dia keras kan? Dan kita panggil kayu sawit. Tapi, kalau ikut definisi botani yang ketat, itu bukan kayu sebenar. Kenapa pula? Sebab dia tak ada satu lapisan sel khas yang dipanggil cambium vascular. Cambium vascular ni, bayangkan dia macam sebuah kilang kecil yang keliling batang pokok tu. Setiap tahun, kilang ni akan hasilkan lapisan baru silem secondary ke arah dalam. Lapisan-lapisan inilah yang kita nampak sebagai gelang pertumbuhan bila kita tebang pokok. Pokok sawit, dia tak ada kilang ni. Batang dia cuma himpunan tisu pipe yang padat. Jadi, walaupun nampak macam pokok, dari segi biologi, struktur dalaman dia sangat berbeza. Jadi, sekarang kita dah faham apa itu kayu dari segi biologi. Soalannya sekarang, macam mana pula bahan yang kompleks dan hebat ni boleh wujud kat bumi? Adakah ia sesuatu yang memang akan muncul bila ada tumbuhan? Jawapannya, mudah je. Tidak. Kayu ni bukan satu kemestian. Sebaliknya, ia adalah satu rekaan biologi yang sangat menakjubkan. Ia adalah hasil daripada satu rantaian peristiwa evolusi yang sangat spesifik, mungkin juga ada nasib sikit dalam sejarah panjang planet kita. Okey, jom kita tengok timeline dia. Perjalanan ni bermula kira-kira 470 juta tahun dulu. Cuba bayangkan, dunia masa tu lain gila. Daratan kebanyakannya kosong, tapi tumbuhan pertama mula nak jajah daratan. Tumbuhan ni kecil-kecil je, macam lumut melekat kat tanah. Tak ada sistem pipe, tak ada sokongan nak tumbuh tinggi. Lepas tu berpuluh juta tahun berlalu. Sekitar 400 juta tahun dulu, satu inovasi biologi yang jadi game changer muncul. Lignin. Tiba-tiba, tumbuhan ada bahan untuk bina badan yang lebih kuat, lebih keras, lebih tinggi. Ini mencetuskan satu perlumbaan ke langit. Akhirnya, 385 juta tahun dulu, kemuncaknya tiba. Hutan sebenar yang pertama muncul di muka bumi dengan pokok-pokok gergasi. Dan ini bukan setakat ubah biologi je. Ia ubah segalanya tentang planet kita. Iklim, atmosfera dan geologi untuk selama-lamanya. Yang ni sangat menarik. Ada satu episod pelik dalam sejarah bumi yang saintis panggil masalah lignin. Kayu masa tu kan benda baru, kuat gila dengan lignin dia, sampaikan tak ada apa pun yang boleh makan dia. Tak ada kulat, tak ada bakteria yang ada alat untuk uraikan kayu tu. Apa jadi? Bila pokok-pokok gergasi ni mati, dia tak reput macam pokok sekarang. Cuba bayangkan, pokok tumbang tapi tak reput. Dia cuma terkumpul je, berlapis-lapis, selama berjuta-juta tahun. Semua kayu ni akhirnya tertimbus bawah tanah. Lepas berjuta-juta tahun lagi, dengan tekanan dan haba yang tinggi, semua karbon yang terperangkap dalam kayu yang tak reput ni dimasak dan bertukar jadi, itulah arang batu yang kita guna sebagai sumber tenaga hari ni. Sampailah, selepas lebih kurang 60 juta tahun, barulah muncul hero kita, sejenis kulat yang kita panggil reput putih, yang akhirnya ada kebolehan untuk uraikan lignin. Dialah yang seimbangkan semula kitaran karbon di planet ni.